Tu KLCC kan? Kedai yang murah tu dekat depan tu. Nampak tu? Depan tu je. Dekat sini orang cakap dekat warung Mak Abang ni diorang ada colik yang unik kat sini. Harga dia memang murah tau. Tak murah bukan warung ni lah diorang cakap. Banyak colik. Dia colik ambil sini. Ambil macam biasa lah. Okay, saya pilih dulu Hello. Sedap ni. Macam ada ni. Ambil sendiri juga. 3 biji RM5. Kalau yang ni berapa ringgit? Ni berapa ringgit? Yang ni boleh campur 3 contoh yang besar Wow. saja ni. Berapa kat yang ni? Yang besar ni? Ni 20 je. Kecil macam ni 15 Tapi kecil dia pun nampak besar Saya nak yang besar kak. Okey, adik nak bakar ke nak goreng? Buatlah separuh-separuh bakar, separuh lagi goreng. Okey, boleh. Dia pun ada nasi campur lah. Tengok ni, nasi campur. Dik, yang ni apa dik? Awak nak gepuk apa minyak? Gepuk. Sambal hijau pedas tak? Pedas lah? Tak nak, saya budak-budak je. Kalau ada kopi RM12. Kalau yang biasa, RM10. Oh, murah. Terima kasih abang. Yang macam ni RM8. RM8. RM8 macam ni? Wow, meriah. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Dah sampai. Cantik lagi. Lera. Kulit lerak. Oh, memang dia akan berselerak macam ni lah. Dia macam share out lah. Lerak kan baru kita taruh sos. Panggil colet lerak. Lerak ni dekat KL saya rasa akak seorang je ada. Warung Mak Abah je ada. Mak Abah aja sebelah KLCC. KLCC. Mantap. Ini ada je special. Pukul 4 petang sampai 4 pagi. Kalau 12.30 hari datang Tak boleh. Nama dia colik lerak. Ni first time aku makan ni. Ini yang geram ni. RM20 besar macam ni. Dia akan makan. Aku rasa colik macam ni aku rasa paling murah. Tempat lain bila ada bilang RM40, RM50 tak lagi.